sejarah dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara perkara yang menjadi cabaran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ialah untuk memastikan orang Islam, para pejuang Islam, mereka yang membawa risalah Islam berada di dalam saf, berada bersama-sama dengan mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia ini apabila dia menghadapi ujian dalam dakwah, mungkin ada orang berfikir dia cuba cari macam mana kita nak kuatkan dakwah. Ada orang fikir dengan ada duit banyak, ada orang fikir dengan kita kena ada orang besar banyak, ada orang fikir macam-macam. Tapi Allah Subhanahu wa taala mau Nabi sallallahu alaihi wasallam kekalkan dakwah ini dengan tabiat dakwah. Allah Subhanahu wa taala sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran, dalam suratul Kahf, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Allah kata wasbir nafsak ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabar diri engkau bersama-sama dengan orang-orang yang berdoa menyeru Tuhannya bil ghadati wal 'ashi, semasa waktu pagi dan semasa waktu senja. Maksudnya ghadati wal 'ashi ini tarafan nahar, dua penghujung siang, masuk pada waktu pagi, keluar pada waktu senja. Masa tu orang sibuk, masa tu manusia banyak buat kerenah, masa tu banyak manusia banyak cabar dakwah. Hanya orang yang istiqamah saja yang dapat mempertahankan ajaran Islam. Allah suruh Nabi bukan sabar dengan pembesar Quraisy. Tak. Bila pembesar Quraisy mari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, musyrikin mari dan musyrikin kata kami boleh terima dakwah ni, tapi jangan bagi ada 2-3 orang hal lekeh-lekeh, rasa macam kami tak boleh duduk satu majlis dengan mereka. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika itu aku wa kuntu ana wa ibnu Mas'ud, aku ibnu Mas'ud, wa rajulun min Hudzail, dan seorang lelaki daripada Hudzail, wa Bilal, dan Bilal, dan wa rajulan nasitu ismaihima, dan 2 orang lelaki lagi yang kami lupa, aku lupa nama mereka. Tapi Quraisy kata, Muhammad, pembesar Quraisy kata, kalau kami masuk Islam, kalau boleh kami tak mau duduk dengan geng ni, kami kena ada tempat yang special sikit lah, kami kira VIP. Jangan campur-campur dengan geng lepas ni. Kita dakwah ni kita geng orang besar cukup. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, turun kepada Nabi suratul An'am, Allah kata wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Jangan kau buang orang-orang yang menyeru Tuhannya pada waktu pagi dan senja, sedangkan mereka itu mengkehendaki redha Allah Subhanahu wa taala. Dalam suratul Kahf Allah ingatkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allah kata wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Sabar dirimu
bukan dengan orang besar. Sabar dirimu dengan orang yang ikhlas, yang menyuruh Tuhannya pada waktu pagi dan pada waktu senja. Mereka hendakkan redha Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan kau paling mata engkau daripada mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena kau mengharapkan habuan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan kau taat kepada orang yang kami lalaikan jantung hatinya daripada mengingati kami. Wattaba'a hawa, dia ikut hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta, dan urusan dia itu dia melampaui batas. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah turun pada Nabi ayat ni nak ingatkan kita, kalau kita nak kuat Islam, kita nak kuat dengan pegangan Islam, kita kena duduk dengan orang yang ada semangat Islam. Kalau kita duduk dengan orang yang anti Islam, kita duduk dengan orang yang anti sunnah Nabi, kita jadi lebih kurang macam ni lah. Kita fikir dengan itu kita dapat, kita boleh berdakwah kepada dia, kita boleh guna dia untuk dakwah, tapi kita kena tahu rakan kita yang sebenar, orang yang sebenar bersama dengan kita dalam dakwah ini ialah orang-orang yang ikhlas hatinya menyuruh Allah Azza wa Jalla. Setengah orang suka ramai pengikut bagus gitu. Kita kata ramai orang yang ikhlas bagus kalau ramai lah, tapi sedikit yang ikhlas itu lebih baik daripada ramai tapi tak ikhlas untuk dakwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan orang yang ikhlas untuk dakwah, dan Allah jadikan kita ada orang yang bersama dengan kita ni, orang yang sentiasa ikhlas untuk dakwah ni. Nabi SAW lah, hadis Abu Daud kata, wala tusahib illa mu'min, jangan bersahabat melainkan orang mukmin. Bukan tak boleh bersahabat dengan orang tak mukmin, kawan boleh, tapi nak jadi sahabat baik ni, hak nak ingatkan kita, aku ni kalau apa-apa hampa ingat, yang nak ingatkan kita tentang iman kita, yang nak ingatkan kita tentang Islam kita, ni orang mukmin. Kawan hak kita main kuliah, kawan hak ajak kita main mengaji, orang ni. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqi, jangan makan makanan kamu melainkan orang bertakwa, kata Nabi. Bukan tak boleh bagi orang tak bertakwa makan, tapi hak kita nak hidang selalu ni, hak nak duduk setalam dengan kita ni, hak tahu urusan kita ni, taqi, dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sallallahu alaihi wasallam lah hadis lain Abu Daud, Nabi menyebut ar-rajul ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil, seseorang tu di atas agama sahabat dia, kawan baik dia, dan setiap kamu tengoklah siapa dia kawan kamu. Sebab kita yang tengoklah siapa dia yang menjadi sahabat kita dan siapa yang duduk melalui kita. Kita ada tempat kerja kita, siapa sahabat kita. Kita ada orang duk nasihat kita, siapa nasihat kita. Kita ada orang duk baik dengan kita, siapa orang dia ni termasuk dalam orang Allah sayang ke ataupun orang Allah tak sayang. Kawan kita kawanlah dengan siapa pun, supaya mudah-mudahan kalau kita baik kita boleh dakwah ke dia boleh ingat. Tapi orang yang rapat dengan kita, yang pegang, yang kita harap aku mati, dia ni akan doa ke. Yang ni kita kena ada lah dalam hidup kita. Kalau tak ada, kita carilah siapa dia yang agak orang mukmin, yang sentiasa sahabat. Mudah-mudahan tuan-tuan duk mari kelas, mari kuliah ni ada sahabat-sahabat yang mukmin, insya-Allah. Sebab tu saya kata kita belajar buat benda-benda yang baik walaupun kecil. Kita jangan la tahqiranna minal ma'ruf, kata Nabi, do not belittle any good deed. Jangan rasa lekeh apapun amalan yang baik. Jadi kadang-kadang SMS tu bagus, orang suruh bagi mari kuliah, kita ingat satu SMS satu kali kita tekan kan kena ceramah dulu. Orang tengok kuliah, oh insya-Allah kuliah, mau teringat dia mai. Allah bagi, mudah-mudahan Allah bagi pahala, Allah deposit sebahagian daripada kebaikan dia tu tak kurang, tapi Allah beri kerana sebab kita dia mari mengaji. Sebab tu mudah-mudahan semua orang berusaha tolong menolong, mengingati kepada kebaikan dan takwa, tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong atas kebaikan dan takwa. Salah satunya mengkhabarkan kepada sahabat-sahabat kita pengajian dan kuliah, insyaallah.